Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Binti Zainuddin dan penyedia saya Puan Faizah binti Yaakob. Saya telah memilih projek robot anti kecurian di mana projek ini mengandungi 4 komponen, iaitu yang pertama servo motor, pengesan pergerakan, penggera dan juga lampu LED. Jadi saya juga menggunakan aplikasi Tinkercad untuk membuat atur cara bagi robot ini. Daripada sini, ketik tombol mencipta litar baharu. Pada bahagian kanan telah disediakan beberapa komponen asas untuk digunakan dalam litar. Pada papan Arduino Uno ini ada 0 hingga 13 digital pin digital dan juga ada pin analog. Dan di sebelahnya ada GND iaitu ground dan juga 5V iaitu 5 voltan yang akan dibekalkan kepada robot. Okey, daripada ground ini saya akan sambungkan pada tempat negatif. Dan seterusnya untuk 5V saya akan sambungkan pada tempat positif. Jadi yang pertama sekali saya akan mengambil pengesan pergerakan. Kalau kat sini nama dia PIR motion. Okey, daripada belah kiri ni iaitu signal, kemudian power iaitu kuasa dan terakhir sekali ialah ground. Dan saya akan letakkan pada papan warna putih ini. Jadi untuk signal saya akan sambungkan pada tempat pin digital yang saya letakkan pada nombor 12. Dan untuk power iaitu kuasa saya akan letakkan pada tempat positif supaya dapat dibekalkan arus elektrik. Dan terakhir sekali untuk ground ini saya akan letakkan pada negatif. Jadi saya namakan dia sebagai pengesan pergerakan supaya senang dalam bahasa Melayu. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menggunakan lampu LED dan di lampu ini ada kathod dan anode. Okey, seterusnya saya akan letakkan di atas papan putih ini dan seterusnya saya akan mengambil perintang. Perintah ini mempunyai 1000 ohm. Jadi perintah ini akan diletakkan pada terminal anode LED dan seterusnya akan disambungkan kepada pin digital. Saya letakkan pada pin digital yang bernombor 11 dan untuk kathod saya akan sambungkan pada kawasan negatif. Dan seterusnya untuk penggera ini mempunyai dua terminal juga iaitu positif dan negatif. Dan saya letakkan pada tempat atas papan bot putih ini. Jadi supaya sebagai nota saya akan letakkan nama penggera ini di atas dia, penggera, dan seterusnya lampu LED dan juga perintang. Saya juga akan menggunakan perintang supaya penggera ini tidak akan rosak bila dibekalkan terlalu banyak arus elektrik. Perintang ini diletakkan pada kawasan terminal negatif penggera. Okey, daripada perintah ini saya akan sambungkan kepada pin digital yang bernombor 13. Dan pada terminal positif penggera saya akan sambungkan di tempat negatif. Baiklah, untuk komponen kita yang terakhir iaitu motor servo berfungsi sebagai kunci. Apabila pengesan mengesan sebarang pergerakan, motor servo ini akan bergerak untuk mengunci pintu. Jadi motor servo ini saya akan terbalikkan supaya lebih senang untuk menyambungkan litar, wayar pada litar. Dan motor servo ini ada ground. Saya akan sambungkan GND ini kepada GND yang terdapat pada papan Arduino Uno ini. Dan untuk power, kuasa saya akan sambungkan pada tempat positif di papan putih. Dan terakhir sekali untuk signal saya akan sambungkan pada pin digital yang bernombor 10. Untuk langkah yang terakhir saya akan membina atur cara dari segi kod. Akan setkan pengesan pergerakan ini, kemudian ambil input iaitu read digital pin, membaca digital pin yang bernombor 12. Daripada kontrol ataupun kawalan, ambil if else jika maka. Kemudian tekan math iaitu matematik.
Lepas tu ambil pemberi ubah pengesan pergerakan tadi, tukarkan kepada sama dengan, dan masukkan height, itu tinggi, nombor 1. Seterusnya untuk arahan bagi komponen-komponen di lampu LED, saya letakkan setkan pin kosong ini. Saya letakkan 11. Seterusnya untuk penggera, letakkan pin digitalnya itu 13. Bagi motor servo, menggunakan rotate servo ini. Dan motor servo ini dalam bentuk kunci, digital pin dia ialah 10. Letakkan 90 darjah bagi servo motor supaya dia boleh bergerak sebanyak 90 darjah. Seterusnya, kita hanya duplicate saja ataupun ambil semula sahaja daripada kod yang ada kat atas ini dan tukar height itu kepada low. Okay, jadi kod arahan kita telah pun selesai. Jadi saya akan tekan mulakan simulasi. Dan bila saya tekan penggera pengesan ini, dan bila dia mengesan pergerakan, dapat lihat lampu LED ini telah menyala dan penggera ini telah berbunyi dan motor servo ini telah pun bergerak 90 darjah. Bila penggera pengesan ini tidak mengesan apa-apa pergerakan, lampu LED ini akan terpadam, penggera ini tidak akan berbunyi dan motor servo ini akan kembali kepada asal. Jadi iDock ini dapat mencegah kecurian dan juga dapat memberikan amaran kepada pemilik rumah apabila kecurian berlaku. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.